Thank you for the reminder. Income saya rendah dan mindset saya dulu buat apa simpan bukan banyak pun. But with your constant reminder, sekarang saya make it a habit untuk menabung every month. Bagus sangat statement ni. Sebenarnya tuan-puan simpanan emas sama je macam tuan-puan simpan duit. Tapi ia lebih baik untuk jangka masa panjang. Sebab apa tuan-puan? Ada 3 golongan yang kena simpan emas. Kalau tuan-puan tahu jawapannya, boleh save video saya dulu sebagai rujukan pada masa akan datang. Pertama sekali, golongan yang kena simpan emas adalah orang yang memang tak boleh simpan duit. Simpan duit bocor, simpan duit korek, simpan duit tak pernah jadi. Bekerja bertahun-tahun tapi simpanan pun tiada. Maka kena belajar simpan emas fizikal. Yang kedua tuan-puan, mungkin hari ini tuan-puan banyak sangat simpanan tunai. Simpan dalam ASB, tabung haji, KWSP maupun saham. Tapi tak pernah simpan emas, maka bolehlah simpan emas sebagai aset yang kalis inflasi. Yang akan membuatkan harta tuan-puan tak terjejas dengan kejatuhan wang ringgit. Yang ketiga tuan-puan, golongan orang-orang kaya yang banyak sangat harta tapi dia tak pernah tahu emas adalah aset yang dapat melindungi kekayaan mereka. Ini adalah yang terjadi kepada mentor saya tuan-puan, Tuan Muhammad Zulkifli Syafiq, seorang jutawan senyap yang telah pun menyedekahkan RM200 kepada sahabat baiknya yang telah pun diiktiraf sebagai penjenayah oleh kerajaan. Semua harta kekayaan dia tuan-puan telah pun dibekukan oleh kerajaan, tetapi macam mana seorang isteri yang si rumah boleh survive dengan 8 orang anak adalah dengan emas fizikal yang beliau simpan. Alhamdulillah, selama 2 tahun dipenjarakan, kehidupan keluarga mentor saya hidup seperti biasa dengan adanya emas fizikal. Walaupun semua hartanya dibekukan. Sebab itulah tuan-puan, emas masih kita ada duit, emas merupakan emas. Tetapi ketika kita tak ada duit, emas merupakan talian hayat kita. Jadi kalau tuan-puan hari ini berminat nak mulakan simpanan emas dengan berilmu, bermatlamat, maka boleh isi borang biru kat bawah ni ataupun rujuk pin video saya dan saya akan bantu tuan-puan sampai kaya.